Okay, hari ini kita nak cakap pasal batu. Tapi bukan batu yang simpan dalam hati tu. Ini batu sintetik stone. Bunyi macam polymer sikit kan. Batu ni batu high tech. Sebab apa? Sebab dia dibakar sampai panas gila, mencecah lebih 1000 darjah Celsius. Tahan panas dan cala dan tahan gosok yang sebelah. Memang selesai untuk dapur ataupun tempat yang sibuk. Ini pula quartz stone. Dia cantik, tahan panas dan juga kuat. Macam grafik korang, keras kepala tapi tetap menawan. Quartz stone ni dia sangat popular sebab dia low maintenance dan juga ada pelbagai jenis warna dan juga corak. Ini pula batu granat. Batu ni dia selalu masuk dapur tapi bukan semata untuk memasak je lah. Batu ni natural stone yang datang terus dari perut bumi. Corak granat ni tak ini tau, dia macam cat jari, tak ada dua yang sama. Batu ni juga tahan lasak tau. Tinggal dia comel je. Dia macam kek batik tapi versi batu. Ada campuran marble chip, kaca dan semen. Campur menjadi satu. Ala-ala hipster. Terasa ni susah nak jadikan sebagai countertop, dinding, lantai dan juga tempat selfie. Ni batu las, batu CD bawah marble. Bila orang cakap mahal, mesti dia tengok batu marble. Dia ada corak natural ala lukisan dan tapi dia manis sikit lah. Dia tak boleh kasar-kasar. Dia macam kucing pasi. Jadi kalau ada orang tanya betul apa yang sesat, awak boleh jawab ikut gaya dan bukan ikut emosi. Sebab apa? Batu ni bukan sekadar keras. Dia ada personality. Jadi, ingat batu cantik, ingat batu dalam plaster.